Melempah bang. Woi, ronda-ronda dekat apa Seremban ni. Lalu dekat Pamol. Kat Pamol Seremban ni, tengok tu ada bazar-bazar. Bazar Ramadan 2026 Pamol Seremban. Daripada jom makan jom tengok apa ada kat dalam. Masuk dekat Pamol ni kau akan jumpa ni jeruk-jeruk ni. Jeruk-jeruk pun sedap gak kalau kena bulan Ramadan ni. Mutabak berapa ringgit tu? Kita ada ayam daging sama ni dia punya ayam dia daging. Dapatkan lauk-lauk ada kat sini bang. Lauk apa ada bang? Siput sedut, paru masak sambal, ikan sambal, macam-macam dah ada. Banyaklah lauk-lauk dekat sini kau dapat. Nanti kau jumpa abang ni, abang handsome ni. Panas bang. Berapa ringgit tu bang? RM3 je. Panas bang Kau nak okek dia curus, memang ada lah. Dia goreng kat belakang tu. Yang ni aiskrim goreng. Kau kena try aiskrim goreng dia. Kau nak rasa bakso Elden dengan air gantung dia. Ada yang nak, ada yang tujuh. Yang plastik tujuh, yang tak nak. Boleh try. Jumpa akak ni tau. Sini ada shawarma daging, kita ada shawarma ayam. Ini menu-menu Arab lah, Arabian punya menu. Yang ni 10 biji RM20, campur semua yang ni. Boleh campur-campur. Buka puasa dengan manisan memang best. Chicken tender pun baik juga. Bang, chicken tender macam mana harga bang? RM4.10 Ramen cheese omelette. Ramen cheese omelette. Berbelit lidah nak sebut. Kau nak banana pudding pun ada kat sini. Ni best ni. Ni sedap-sedap ni. Baik. Ada tarik, cheese boleh tarik tak? Kompor boleh tarik. Kompor boleh tarik Tarik sampai ke lagi kau. Kalau kau nak cocok-cocok stesen ni, kau boleh dapat kat sini Macam-macam kau boleh pilih ni, nampak? Pilih nanti dia goreng. Betul bang? Betul. Hijau RM10 satu bang. RM10 satu macam tu berlambak daging ni. MS Anika air balang ni macam-macam color ada. Berapa jenis air bang? Ada 6 jenis. Kau rasa nak air longan fresh, kau jumpa abang ni kat kedai ni. Abang akak ni. Bang, berapa harga dia? Yang ni medium 8 ni 10. Air ni air Kak Aida Aris tau. Bang, Kak Aida tak ada Aida belum datang. Ada air vanilla blue, green tea, coklat, strawberry dengan teh. Dia ada donat sambal. Ini pun Kak Aida punya juga kan? Try tau. Donat sambal Kak Aida Aris ni memang best. Okay guys, bagi aku memang best lah. Ada bazar Ramadan yang tak besar macam ni. Jadi kau kena datang dekat Pamol Seremban. Memang senang. Semuanya menu dia lain-lain tau. Tak sama. Bagi aku kau kena datang dekat Pamol Seremban ni. Bazar Ramadan, jom makan.